dengar kata lah kan, ada lah orang tu demam sakit masuk hospital. So sekarang ni tengah on the way nak pergi menziarahi dia. Kita nak tengok seteruk setahap manakah yang dia demam tu. Nak tanya juga doktor, adakah itu demam virus ataupun demam rindu. Hari ni kita bawa birthday girl yang dapat rantai. Kita tunjuk sikit rantai. Tak boleh. Jadi kita dah sampai dah. Tak tahu dah nak beli apa no. Apa ni no. Kau nak pergi sini. Agaknya nak beli yang ni. Tapi ada Syami. Kalau ada Syami kena beli yang ni. Kemudian yang tu dengan strawberry. Kalau orang demam makan boleh sihat. Sakit tekak lagi. Sakit tekak. Makan coklat. Ya, makan coklat sihat boleh no? Boleh. Ya, dah. Beli ya. Lepas kita beli pen ni. Ni kalau tak makan juga aku tak tahu lah. Orang dulu kata kalau tak lalu makan selalunya 2 kali Jumaat je lagi. Tapi moga-moga lalu dah, mulut tak apa. Alhamdulillah semenjak demam ni dia dah berhijab. Gua takutnya muka. Syami hang pun janganlah tengok dia macam tu. Tengok dia malu. Tunduk malu no. Makan bersih pun malu. Hang pada.